Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya Jaya Prakash. Okey, baru-baru ni Jim telah menumpaskan satu sindiket penyeludupan migran yang didalangi oleh warga negara Indonesia. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jim telah menumpaskan satu kegiatan penyeludupan migran yang didalangi oleh warga negara Indonesia. Okey, tangkapan dibuat kepada satu lelaki yang menjadi transporter Indonesia dan dua lagi yang menjadi orang yang menjagalah. Okey, so turut ditahan dua wanita dan satu lelaki Indonesia yang dipercayai warga asing lah, memang warga asing pun yang cuba rancang untuk keluar Malaysia ni melalui jalan yang tidak sah. Okey, iaitu ikut lorong gelap lah. Okey, so jumlah tangkapan adalah 6 orang ya, 3 yang mengendalikan sindiket ni dan 3 lagi migran yang dipercayai dah standby untuk dibawa keluar. Okey, sindiket ini mengenakan bayaran-bayaran yang dalam RM1,500 bagi migran yang overstay ataupun kosong di Malaysia ni untuk dibawa keluar, dan ada juga akan dibawa masuk daripada Indonesia masuk ke Malaysia lah, dan beberapa naskah pasport turut dirampas dan wang tunai dan kenderaan. Okey, mereka ni sindiket ni menyasarkan warga negara Indonesia yang ada dekat Malaysia ni, yang kosong, yang overstay dan ada kesalahan-kesalahan untuk diseludup keluar melalui Malaysia ke negara asal ikut jalan tikus lah. Itu sindiket. Jadi mereka ni macam membuat perniagaan menyeludup orang. Okey, dan mereka ni ditangkap di bawah TISOM lah. TISOM ni komandir berat ya. Okey, jadi apa yang saya nak sampaikan kepada warga negara asing ni, okey, program repatriasi migran kan dah sambung. Jadi gunakan peluang yang ada, serah diri dan balik secara betul, bukan ikut jalan gelap. Nanti kalau kamu balik ikut jalan gelap, dah bayar tinggi, risiko kena tangkap pun tinggi. Okey, jadi apa yang saya nak pesan, jangan percaya dengan tekong-tekong, ikut secara sah, balik ke negara asal. Okey.